Korang perasan tak? Kalau dalam kelas, bila soalan jadi susah, semua orang nak jawab cepat. Ada yang sekadar meneka, ada yang type di internet, ada yang tiru jawapan orang lain. Tapi sebenarnya, kita faham apa yang kita jawab. Syah, kau cakap dengan siapa tu? Tak siapa. Dah, jom kita bincang soalan semalam. Aku rasa B lah jawapan dia. Kenapa bila? Entah, aku main hentam je. Dalam kelas ni, selalu ada yang main jawab je soalan tu. Tapi jawapan yang dia bagi tu tak semestinya betul. Contohnya macam yang jawab B tadi tu. Kita jawab je dulu, fikir kemudian. Kalau tanya aku pun tak tahu Tak tahu, asyik tak tahu je. Aku tahu jawapannya. Jawapannya, aku pun tak tahu. Haha, lawak sangat tu Aisyah. Tengok tu, bila orang tengah serius je, ada je main-main. Sebenarnya, aku saja je untuk diorang fikir dulu. Cikgu suruh pergi mama komputer sekarang. Jom. Baik, hari ini kita akan sambung topik perubahan keadaan jirim. Cikgu akan bagi soalan, tetapi saya nak awak cuba jawab dahulu tanpa menggunakan internet ataupun peranti. Biar betul cikgu tak bagi guna internet. Zaman teknologi kot. Mungkin cikgu dari zaman... Baik, apa akan berlaku kepada ais jika dibiarkan pada suhu bilik? Cair. Tadi air cikgu. Air hilang bentuk. Ya, jawapan kamu semua betul. Ais akan mencair dan bertukar daripada pepejar kepada cecair. Oh, ais jadi air bila suhu naik. Baik, sekarang cikgu benarkan kamu semua gunakan peranti dan capaian internet untuk soalan seterusnya. Inilah baru betul cikgu. Baik, soalan terakhir. Kamu semua kena fikir sikit ya. Cikgu dah sediakan soalan dalam aplikasi Padlet. Tulis jawapan kamu dalam Padlet. Kamu boleh gunakan nama samaran sahaja. Tak perlu letak nama sebenar. Alhamdulillah, boleh guna internet. Tak letak nama apa. Pilih je lah nama yang dia dah bagi. Malas aku nak fikir. Sekarang, kita buka Padlet. Masa tu otak aku memang kosong gila. Jadi aku cari jawapan dekat internet je lah. Aku panik bila nampak semua orang dah isi. Aku jumpa jawapan wap air, terus letak aje. Siapa brain mode ni? Jawapan macam orang bijak. Dia tenangkan satu persatu macam ChatGPT. Tapi aku masih tak faham. Saya setuju. Tapi saya tak ada kaitan dalam cerita ni. Baik, tutup semua peranti. Sekarang cikgu nak kamu terangkan semula dengan cara yang paling mudah difahami. Cikgu, udara sekeliling kita sebenarnya ada wap air. Bila wap air itu terkena permukaan gelas yang sejuk, ia bertukar jadi air. Sebab tu, bahagian luar gelas jadi basah dengan air. Selama ni kita ingatkan air tumpah. Oh, rupanya titisan air yang dekat luar gelas tu rupanya dah ternaik udara. Oh, patutlah tadi jawapan kita semua tak kena. Cara diterangkan tadi macam sama dekat Padlet ni. Yang tulis tu brain mode kan? Rupa-rupanya dia... Aku taklah pandai sangat. Tapi aku cuma cuba faham satu-satu. Teknologi memang memberi kita jawapan. Tetapi kita tetap kena faham. Bukannya sekadar menyalin. Kena tahu juga kenapa jawapannya begitu. Betul tak, geng?